Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kembali kita ke Zero Nine Talk Show Podcast. Kali ini, sebelum tu saya kena cerita lah. Okey, anda bersama saya lagi, host anda Arifah Raida untuk podcast Zero Nine Talk Show. Baiklah, hari ini saya nak bawakan tetamu khas yang sangat istimewa buat hampa kat sana. Okey, boleh faham lah cik cakap apa kali? Okey. Baiklah, saya perkenalkan sebelah saya kamera on Puan Hajah Nurhayati binti Abi Wahab, Timbalan Pengarah Kanan, Kluster Dasar Kualiti dan Penghasilan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Puan Hajah? Alhamdulillah, baik. Puan Hajah faham kot saya cakap peralih ni? Faham. Dia punya... Cik pernah duk peralih dulu? Ya, seronoknya. Okey, seronok tak Puan Hajah mai peralih ni? Seronok sangat lah. Ni kali ke berapa mai? Peralih tu memang... Dulu saya pernah tinggal di sini tapi dah lama lah. Tak apa cerita lah, seronok dia ni. Tahun 94, 95, setahun lah ada sini. Masa tu saya buat kursus KPLI di IPDA. Tapi saya menetap di Berseri. Okey. Dulu saya nak posting jadi cikgu kat Perlis sebenarnya. Oh my God. Tapi tak dapat. Minta Perlis? Tak Perlis. Kalau ada masa lagi, Puan Hajah kena jalan-jalan tau kat Perlis best. Nanti datang lagi tau, cik. Pergi Gua Kelang kan. Ni ngopi. Puan Hajah kena tahu dekat Perlis ni terkenal dengan ngopi. Ngopi ya. Ada yang baru kan, ada pot baru banyak kat Perlis yang baguslah. Lepas tu kalau nak bermalam bawa family, dia ada dekat Padang Besar apa yang baru tu, Lee Garden. Allah cantik. Tu dia. Pasal tak habis soalan kita ni kalau sembang lagi kan. Okeylah. Tadi kan Puan Hajah dah jalan-jalan sekitar SSTP JPM Perlis kan. Jadi mestilah lah tengok bilik COE, bilik apa lagi, live broadcast, lepas tu studio green screen dan juga cinema. So ceritakan sikit apa perasaan Puan Hajah bila datang ke SSTP JPM Perlis. Itulah. Silakan. Arifah. So, I pun hari ni kan, aura JPM SSTP Perlis pun tengok warna kuning. Kan. Dia macam melapan. Kan. Macam orang kata sehati sejiwa lah dengan SSTP Perlis. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada pengarah pendidikan Perlis, Encik Ros Azhar Arifin, dan juga ketua penolong pengarah SSTP Encik Mat Jailani atas komitmen dan usaha yang berterusan. Saya percaya komitmen ini bukan hanya bermula hari ini, tetapi bermula dengan pengarah yang sebelum ni mungkin kan. Tahniah kepada semua, dan juga kerjasama padu antara semua tim di dalam SSTP Perlis. Jadi saya dah lama dengar tentang kehebatan SSTP Perlis ni. First time datang? Memang nak datang, tapi tak berkesempatan. Pada bukan tahun lepas, tahun sebelumnya 2024 kan, apabila anak-anak SSTP Perlis, TVPSS kan, membuat temu bual kepada PMX, kepada Azam Baki. Ketika itu saya memang dah teruja sebenarnya nak datang, sebab tengok anak-anak pun TVPSS pun dah hebat kan. Saya nak tengok macam mana sebenarnya di SSTP Perlis ni. Selalu duk dengar je kan. So hari saya meremang belum ni ya ampun. Hari ni alhamdulillah saya dapat jejakkan kaki ke SSTP Perlis. Tahniah, terima kasih. Ni kalau kena komitmen yang terbaik. Kalau time kena musim harum manis ni Puan Hajah kena main lain. Bulan 4 tau, main lain tau. Buat dia sesuatu saya mesti datang lagi. Nanti kontak kita orang. Jangan lupa tau. Tadi saya Cik Jai bawa saya ke ruangan, ada macam pawagam. Apa nama ruangan tu? Dia bilik tu Sigma Sentinel macam lecture hall lah, lebih kurang pendek. VR punya bilik VR. Bilik VR tadi kan. Sangat hebat lah. Ya kan. Tadi masuk PSS, kemudian masuk ke COE, dan kat sini podcast green screen tadi. Green screen. Jadi semuanya memang kami gunakan betul-betul. Dan yang paling best saya rasakan,
Kat mana? Bar 404. Oh my god. Hajar dia orang cerita tak kenapa 404 bar? Kan? Kenapa diberi nama tu? Ada tak dia orang cerita? Itulah kan. Masuk Cuba dalam teka, tu. cuba teka kenapa? Masuk dalam tu tak ada carian. Semua orang rakyat. Tak ada lain. Tak ada lain. Tu idea kita orang punya KPP tu. Hebat Pergi lah. tu tengok Kan? check line telefon apa pun tak ada. Oh my god. Lepas tu yang bestnya setiap ruang dinding tu di pejalan kaki ada ruang-ruang berinformasi dan terkini. Kan ada ruang RPM siap dengan tab laptop kat situ. Saya pun tadi sempat buka laptop tu, fungsi ke tak je nak just check. Ingatkan macam dummy je kan. Memang berfungsi. Baguslah, terbaik. Itulah our boss KPP kita memang sangat committed tau puan. Alhamdulillah, itulah saya dia. percaya dah 3 hari ni daripada dah 2 hari sebelum ni hari Selasa kan. Semua KPP SSTP dan person in charge, pegawai yang menguruskan pusat sumber, menguruskan digital, program pemekasaan dan semua KPP dan timbalan BSTP pun ada. Saya percaya semuanya dapat idea baru, pembugaran idea bagaimana untuk menjadi contoh, meningkatkan lagi, menambah baik. Kalau rasa dia cantik, okey, teruskan. Tapi mungkin ada lagi yang perlu ditambah baik. Macam tadi saya interview Cik Faizal berkaitan dengan teknikal. Mungkin ada rakan-rakan kita yang tidak faham ataupun mungkin orang yang bukan dalam bidang kan. Kalau nak buat studio, apa keperluan-keperluan yang perlu ada dalam studio kan. Hanya green screen saja ke kan. Kalau kita pergi tengok, alahai green screen pun macam tak berapa, nak hidup segan mati tak mau kan. Maaflah saya cakap bukan nak merendah-rendahkan, tidak, tapi sebab tak faham mungkin, tak ada kepakaran, tak ada kemahiran. So berkongsi kat sini. Tanya Cik Faizal, tanya siapa tadi, pegawai tadi yang Cik Hafizuddin. Dia orang memang geng media ni, tim media yang terror ambil lah. peluang, datang sini, buat rombongan ramai-ramai, interview, belajar sebanyak mungkin. Macam mana nak mempertingkatkan SSTP di negeri masing-masing sebagaimana contoh yang ada. Kita dah ada contoh. Tak payah pergi luar negara kan. Boleh ada di negara kita ini, ambil contoh terbaik. Kan? Seronoknya dengar saya pun rasa bangga. Kan? Dengan usaha komitmen, cari duit, memohon, sentiasa tak putus asa mohon. Memang bukan semua kita dapat. Kita minta terus dapat. Betul. Kan? Sebab Kementerian Pendidikan ni banyak sekolah. Kan? Banyak, walaupun kita dapat peruntukan yang banyak, tapi kita juga ada banyak sekolah, ada banyak sekolah-sekolah daif yang perlu kita beri keutamaan. Tetapi dalam masa yang sama, jika tak putus asa memohon, insya-Allah Kementerian akan beri peruntukan tersebut. Kan? Dia melihat kepada keperluan KSU di sini, selalu cakap melihat kepada prestasi. Kalau kita tunjuk prestasi, kita sentiasa cemerlang dan berusaha untuk membuat yang terbaik, insya-Allah. Kan? Akan diberi peruntukan. Alhamdulillah lah, kami ni dah 3 tahun dapat Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Johan terbaik ni. Takut mai tahun keempat ni dia lagi macam yalah kan, apa lagi kita orang nak buat supaya nampak lebih tak sama dengan orang lain. Itu our boss lah, dia akan cari idea yang tak orang lain tak buat lagi, dia buat dulu. Itu yang saya rasalah kenapa kita orang boleh maintain lah. Tapi itulah. InsyaAllah. Penuh lah cik. Kita sebenarnya tak apa lagi nak sembang dengan puan, tapi kita ada majlis penutup kan puan kat bawah. Jadi kata-kata terakhir lah puan kepada cikgu-cikgu ke kan, yang seronok tengok sharing puan ni. Silakan puan. Alhamdulillah, kepada semua warga pendidikan, tidak kira di Perlis ataupun di mana jua. Semoga marilah kita sama-sama ayuh kita tingkatkan nyala rasa guru kita, berusaha untuk tahun ini tahun kita, untuk kita sama-sama melaksanakan semua inisiatif strategi fokus dalam rancangan pendidikan Malaysia, terutamanya berkaitan dengan digital kan. Jadi dalam kita melengkapkan keupayaan kita, jangan berhenti belajar cikgu-cikgu dan semua warga, marilah kita sama-sama memperbaiki pusat sumber kita, meningkatkan bahan bacaan, memperbanyakkan sesi-sesi perkongsian ilmu, telaah guru murid, pengetua guru besar, supaya kita, anak-anak kita dan kita semua juga sentiasa orang yang sentiasa terkini dalam keilmuan. Begitu juga dengan peningkatkan kompetensi. Semoga kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan kompetensi dalam apa jua bidang pengurusan pentadbiran, pengurusan murid kan, kawalan terhadap asrama, kawalan terhadap murid,
peningkatan akademik dan semualah ya, termasuklah kompetensi kita dalam bidang digital. Okey. Jadi tahun ini sekarang bukan bagi masa untuk kita orang kata bersenang lenang, maksudnya sekarang kena bekerja di luar daripada kebiasaan ya. Kalau selama ni kita melihat bahawa kita rasa selesa kan, tapi sekarang kita tak boleh lagi merasa selesa kerana anak-anak kita sentiasa maju ke hadapan. Kan? Dia orang lagi laju Dia orang lagi laju. Ilmu tu di hujung jari mereka je. Jadi kita sebagai cikgu, kita kena juga 100% lebih laju daripada anak-anak kita. Kan? Adalah satu dosa jika anak kita tahu, tapi kita sebagai guru, kita tidak tahu. Kan? Dalam apa jua. Termasuklah kandungan-kandungan ilmu bagi bahan pengajaran kita. Sekarang kita tahun 2027 ni, kita dah akan mula kurikulum persekolahan 2027. Tahun ini dah mula kurikulum persekolahan bagi prasekolah. Ya? Dan kita ada waktu baca pakat 30 minit untuk bacaan. Marilah sama-sama ibu bapa sama-sama membaca bersama dengan anak-anak kita di kelas prasekolah. Jadi ayuh kita semua warga guru sama-sama. Tahun ini tahun kita. Wah, terima kasih Puan Hajah Nurhayati binti AB Wahab di atas kesudian bersama-sama kami. Podcast yang simple, ringkas, tapi isinya sangat padat dan memberi lekat di hati gitu. Okeylah, kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton setia podcast Zero Nine Talk Show, kita jumpa lagi di episod ni akan datang dengan pelbagai lagi isu yang kita akan bincangkan. Jadi jumpa lagi, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.